Silakan untuk bersalaman dan mengucap Ananda Dania Sofia dan juga Izzuan untuk bertemu dengan ananda juga Engku Alisha. Tapi silakan untuk kedua ananda Dania Sofia dan Engku Alisha untuk turun daripada pelaminan ini. Tuan-tuan puan, rasanya tak cukup kuat tadi sorakan untuk kita raikan Era Fazira bersama dengan Izzuan Zain. Itu yang kita nanti-nantikan sebenarnya. Detik yang cukup berbahagia untuk mereka berdua. Langsung daripada ini, tuan-tuan dan puan-puan, melengkapkan secara rasminya bertemu suami isteri Izzuan dan juga Era Fazira. Silakan langsung terlebih dahulu untuk Izzuan menyingkap untuk melihat wajah istrinya. Saat yang indah untuk kita rakamkan bersama berkenalannya suami isteri Izzuan Zain dan Era Fazira. Langsung daripada ini, tuan-tuan dan puan, majlis akan melangkah pada acara menyerahkan mas kahwin dan juga menyerahkan cincin. Terlebih dahulu kita akan menyerahkan mas kahwin yang merupakan 24 keping emas dia. Silakan. Apa benda kecil? So official. Sorry. Alright.